Alright guys, kembali lagi dalam chapter kereta dengan Daddy. Okay guys, so macam korang tahu lah, minggu lepas kita ada review pasal kenapa Daddy beli kereta NSX, betul tak? So hari ni dia nak sambung balik jenis-jenis dalam main kereta, dalam beli kereta. So apa risiko yang Daddy hadap, apa kelebihan yang Daddy dapat. Kita sambung pasal sebiji kereta RX-7 guys. Okay, RX-7 ni pada pandangan orang dia adalah satu kereta JDM yang sangat limited, yang dah propose dan dia very rare lah. So nak jumpa RX-7 ni memang susah lah. Lepas tu harga dia berlipat kali ganda guys. So korang bayangkan, dulu harga dia dalam 50 ke 100 ribu sahaja. Tapi sekarang ni harga dia dah 400 ribu. Tapi Daddy beli dalam keadaan yang dah cantik. Tapi biasalah beli mestilah kena buat sikit. So beli dalam keadaan cantik, Daddy pergi fly ke Sandakan, dapatlah dalam 350 ribu. Okay, kereta sahaja 350 ribu. So kita deal, bayar terus. Tapi kita deal sebenarnya dah lama lah daripada WhatsApp. Kita nak tengok betul ke tak orang yang nak jual ni. Kita tengok geran, semua legit. Suruh dia masuk Puspakom. Barulah keputusan Daddy book flight dan terus sambar kat sana. Tapi first kali mestilah Daddy suruh dia buat video dulu, dengar bunyi dulu kan. So hantar dulu apa yang dia nak bagi. So dia tunjuk dia siap bagi lagi spare body kit yang dia beli. Ada barang-barang jajan-jajan yang macam apa, barang-barang cover banyak lah. So guys, cerita pasal RX-7 ni. RX-7 ni actually dia satu benda yang memang gila lah. Dia lain lah. Dia lain dia punya penarikan dengan Honda NSX. So far based on Daddy pakai NSX sebelum ni, kebanyakan yang tertarik adalah memang guru-guru Honda. Sebab benda ni adalah bapak sekali Honda NSX. Tapi yang RX-7 ni pula, dia adalah bapak segala untuk Mazda pula. So bapak sekali Mazda ni, kebanyakannya budak kecil pun dah kenal guys. Budak kecil pun dah kenal kereta Mazda ni. Mazda RX-7 ni. So guys, Mazda RX-7 ni dia punya terpukaunya orang. Bila jalan ni guys, bila jalan je atas jalan ni orang dah, wow, RX-7. Orang dah kenal guys. Budak kecil pun kenal. So Daddy, bukan itu saja, dekat sosial media pun bila post, dia punya demand, dia punya viral tu gila-gila. Tapi bukanlah satu benda yang viral Daddy nak. Daddy nak sebab benda ni ada satu sentimental value. Barang semakin naik harga, barang semakin limited. So apa lagi? Inilah investment terkini Daddy. So nampak tak? Investment kepada kereta pula guys. So kereta ni pun bernilai seperti sebiji rumah. Kalau rumah 400 ribu, boleh beli rumah apa? Korang boleh beli rumah landed tak 400 ribu ke 500 ribu. Dekat area selatan dah dapat lah. So inilah investment Daddy. So kalau sebelum ni NSX 600 ribu, boleh beli apa? Mungkin banglo dekat kampung-kampung. Betul? So ini investment Daddy. So kereta ni adalah satu benda yang Daddy minat lah. So tak salah pun korang kalau nak main kereta. Tapi biarlah main kereta tu tempat yang berpada, orang kata tempat yang betul. Lepas tu korang invest tempat yang tepat. Bukannya korang beli kereta yang memang susut nilai kau-kau. So beli tu pun dah buang duit. So macam Daddy, ini adalah satu part investment yang bagus. Lepas tu dia pun jadi marketing untuk Daddy juga. Betul tak? Benda boleh viral. Okay. Lagi satu, RX-7 ni sentimental dia daripada segi dia punya nak cerita pasal RX-7 ni, part-part dia punya engine tu adalah engine B13 ni adalah A13B ni rotary adalah engine yang limited. Itulah salah satunya sebab dia nak beli RX-7 ni. Satu dia limited, lepas tu 13B ni satu engine yang memang susah nak dapat. Memang susah gila, lepas tu dia rare. So benda ni lah yang buatkan Daddy nak beli. Okay guys. So apa lagi pasal RX-7 ni? RX-7 ni, dia kalau korang jalan dekat town, dia macam awet Jepun tu. Dia macam seorang gadis lah. Jalan orang mesti tengok, tak pejam mata guys. Siap-siap boleh terlanggar orang lain.
Macam tu juga RX-7. Lepas tu dia boleh berkelip-kelip mata, itu memang comel lah guys. Sebab korang tengok gadis kat luar sana yang korang tertarik kan, korang tengok je, wish, geram je kan. Macam tu jugalah orang tengok RX-7 ni guys. So guys, apa lagi yang Daddy, sebab Daddy, ni RX-7. Sebenarnya RX-7 ni malam tadi Daddy baru je lepas dyno, baru lepas tuning balik, buat balik. So tak banyak pun habis dalam 10,000. Alhamdulillah, horsepower tak pergi sampai 500, dia just 350 je. Tapi Alhamdulillah, laju juga guys, spin tayar, gila. Dah lah tayar belakang. So kalau waktu hujan tu, memang menyeramkan lah. So Daddy pun buat ni pun sekadar ala kadar je, bukannya nak main drag pun. Bukan nak ajak orang lumba pun, just untuk shot sendiri, shot main sendiri-sendiri je. So kebanyakannya kereta ni parking je pun guys. So Daddy buat yang tak over sangat sampai 800 horsepower, 700 horsepower, just middle-middle je. So korang pun tahu RX-7 ni dia panggil 1.3 step 2. Dia panggil macam step 2 tu sebab dia walaupun cc 1.3 tapi dia sebenarnya macam 2.6. Dia double. Macam tu lah. Kelajuan dia laju gila. Dia punya pergi pun kau-kau, bunyi pun gila. Lepas tu yang paling best pasal RX-7 ni, dia satu yang kelainan sikit sebab dia tak perlu pun nak tuning untuk keluar dia punya api. Dia dah memang auto. Bila kau drop gear, dia akan keluar api yang panjang tu. Api oren. Dia bukan api biru. Api biru kau kena rem kan. Biasanya GTR ke kereta-kereta lain kau kena rem. Baru keluar api kan. Tapi RX-7 dia tak. Kalau kau rem memang tak keluar api. Tapi kau kau tengah idle, kau drop gear. Ataupun kau tarik kan. Lepas tu kau drop gear. Tengah idle tu, kau lepas dia minyak, tapi kau tengah drop gear, even kau slow pun dia boleh keluar api. Itulah kelebihan 13B rotary ni guys. So, dia unik lah. Pada Daddy, dia sangat unik. So, daripada engine dia limited, daripada segi body, daripada mata, nampak old school, daripada segi dia punya, kalau kau remap apa semua tuning pun, dia pergi kau-kau lah. Weh, dia macam peleset guys. Lepas tu, dia punya keluar api tu berbeza dengan kereta lain. So, dia sangat ganjil lah, unik. So, sebab tu Daddy nak ada satu rotary engine. So, inilah dia RX-7 yang Daddy impikan selama ni. Sebenarnya, Daddy memang minat kereta. Sebab tu kalau korang tengok, Daddy banyak dengan posing-posing kereta. So, memang Daddy minat gila dengan kereta. Korang pun, Daddy rasa korang pun minat benda yang sama. So, ramai orang cakap, baik beli rumah, betul tak? Rumah ni Daddy target, dia bukanlah macam kereta. Kereta ni kita boleh, orang kata boleh shock, boleh lepas geram. So apa yang selama ni kita dapat, kita impikan tu kita dah dapat. Lepas tu kita boleh main-main dengan dia. Kita boleh bawa dia pergi mana-mana. Kita boleh berhibur dengan dia. Ibarat macam tu lah. Kalau rumah ni dia statik satu tempat untuk kau rehat, untuk kau tidur selesa. So belum masanya untuk Daddy rasa diri Daddy untuk selesa lagi. Tapi rumah pun Daddy tetap target gak. Daddy nak buat macam mansion. Kau tahu mansion yang macam rumah putih White House tu, yang rumah besar gila. Itu target Daddy lah. Kalau nak buat rumah, biar rumah yang besar gila. Ada 10 biji bilik, ada 15 bilik ke kan, boleh parking sampai 30 biji. Itu lah impian Daddy.